Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa aqallu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bermula sekurang-kurang selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqallu mubtada wa istinaf, as-salati mudhafu ilaih, ala nabi jar majrur, sallallahu alaihi wasallam as-salat ta'alu ala, ialah khabar qauluka, takdir qauluka Allahumma salli ala Muhammad. Apa takdir? Allahumma jumlah insyaiyah. Jumlah insyaiyah tak boleh jadi khabar kepada jumlah khabariyah. Aqallu mubtada, jumlah khabariyah. Bertiba khabar dia ialah jumlah insyaiyah. Ada kurang sikit. Lepas tu tak boleh kata tahlil fa'lam anna afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tak kena. Afdalu dzikri mubtada, az-zikri mudhaf ilaih, fa'lam jumlah insyaiyah. Tak kena. Itu salah satu. Afdalu dzikri la ilaha illallah ataupun fa'lam annahu la ilaha illallah. Begitu. Tapi banyak orang buat gitu. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Boleh nak takdir afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah tu ayat Quran. Jadi afdalu dzikri qauluka fa'lam annahu la ilaha illallah. Nak takdir ya. Al-ma'na, bermula maknanya mubtada. Khabar anna aqalla sighatin bis-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa sekurang-kurang ungkapan bagi selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah anna aqalla itu khabar al-ma'na mubtada, aqalla isim anna sighatin mudhafu ilaih lis-salati jar majrur 'ala an-nabi jar majrur 'ala ta'alluq salah sallallahu alaihi wasallam, jumlah khabariyah lafzan insyaiyah ma'nan. Yajibu, dia bagi jumlah mutaridah tu. Yajibu khabar anna, wajib ia selawat tu, bukan wajib fa'il, al-ityanu oleh bawa datang, biha dengan dia, dengan salah, akhiras salati masuk bin azil khafid, ai fi akhiris salah, di akhir sembahyang, ba'da tasyahhudil akhiri, selepas tasyahud yang akhir sifat, wa qabla salami, dan sebelum salam, Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad. Nombor satu dia kata au sallallahu, boleh juga sallallahu ala Muhammad. Buat kali Allahumma at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, sallallahu ala Muhammad. Boleh juga Allahumma salli ala rasulihi, rasulillah. Boleh juga Allahumma salli ala nabi. Lepas tu mana Muhammad, alif lam tu lil ahdi zihni. Mengaji nahu tahu lalu. Wala yasihu, dan tidak sah Allahumma salli ala Ahmad. Tak boleh. Kena memang Muhammad juga, walaupun Ahmad tu nama dia. Allahumma salli alaihi. Malah tu. Salli alaihi, selawatlah atasnya. Siapa? Wa akmaluha wa akmalus salah, bermula selawat yang paling sempurna ialah Allahumma ay qauluka, kata engkau Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lain sikitlah dia punya selawat tu. Kalau selawat kita hak Ibrahimiyah biasa kita baca tu pun akmal juga. Cuma ni pun tak akmal juga, tak ada sayyidina. Qala Ramli, telah berkata oleh Syekh Ramli fa'il fi nihayatil muhtaji, dalam kitab nihayatul muhtaj, nihayati jar majrur, al muhtaji mudhaf ilaih. Apa yang dia kata? Wal afdalu, dan bermula yang afdalnya mubtada. Khabar al-ityanu ialah membawa datang, bilafdhis siyadati, dengan lafaz sayyid. Tu afdalnya. Kama qala Ibnu Zahirata,
seperti mana telah berkata akan al-ityana bilafdhis siyadah tu fa'il Ibnu Zahirata, oleh Ibnu Zahirah. Zahirata mamnu' min as-sarf, isim alam atau ta'nif. Wa sarraha bihi, dan telah menjelaskan dengan dia jam'un fa'il oleh sekelompok puak ulama, bihi dengan dia ay bil ityani bilafdhis siyadah, dengan membawa datang lafaz ziyadah. Wa bihi, dan dengan dia, dengan al-ityani bilafdhis ziyadah tu aftas syarihu, telah memberi fatwa ia fa'il oleh syarih. Siapa syarih? Ayil Imamul Mahalli. Ni itlaq syarih dalam kitab Minhaj. Dalam kitab Minhaj, kitab Mughni ke mana-mana bila sebut qala syarihu, jangan sebut syarih pensyarah kitab tu, bukan. Syarih tu Syekh Mahalli dalam kitab Kanzur Raghibi. Tu syarih. Lianna fihi, kerana bahawasa padanya kerana bahawasa padanya al-ityani bilafdhis siyadah tu isim di anna muakhar, al-ityana bima umirna bihi ay bima. Jaga hurufnya tu. Kerana bahawasa padanya, pada membawa datang lafaz siyadah itu ialah membawa datang dengan barang yang disuruhkan kita dengan dia dengan barang. Disuruh apa? Disuruh untuk kita ucap sayyid lah. Jadi kita mengucapkan sayyid itu kita telah mendatangkan, kita telah membuat apa yang Allah suruh. Gitu. Li'anna fihi, asalnya gini, li'annal ityana bima umirna bihi fihi ay sabitun fihi. Fihi ta'alluq satu mahzuf, khabar di anna muakhar ay muqaddam. Al ityana isim di anna muakhar. Al ityan ta'alluq ba, umirna ta'alluq bihi. Gitu. Wa ziyadata al-ikhbari, atah pada al-ityan, dan kita bawa datang lafaz sayyid itu juga menambahkan pemberitahuan bil waqi'i, dengan yang sebenar. Kita menambahkan perkhabaran bahawa Nabi itu memang sayyid. Itu realiti tak? Realiti. Alladhi, yang mana bermula dia. Alladhi, bermula dia sifat bagi ikhbar. Penambahan perkhabaran dengan waqi', yang mana perkhabaran tu allazi, yang mana huwa bermula dia di allazi, khabar adabun, ialah adab. Ziyadah tu. Fahuwa, maka bermula dia mana? Al-ityanu bilafdhis siyadah, khabar. Afdalu, terlebih afdal min tarki al-ityani bilafdhis siyadah. Daripada meninggalkan akan apa? Akan membawa datang lafaz ziyadah. Tarkihi idhafat masdar pada maf'ul. Payah tu itu. Ya Ustaz. Tartibu arkanis salati, ay hadza tartibu arkanis salati, bermula ini ialah tertib ruku-ruku sembahyang. Wa min arkanis salati aidan, dan sebahagian daripada ruku-ruku sembahyang juga. Arkani jar majrur, was-salati mudhafu ilaih. Arkani min ditab'id, itu mubtada muakhar. At-tartibu li arkaniha li arkanis salati, ialah tertib bagi ruku-ruku sembahyang. Sebagian pada ruku sembahyang dia tertib ya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah olehmu seperti mana telah melihat akan kalian akan daku oleh sembahyang. Oleh kalian, silap. Raaitumuni, oleh kalian akan daku. Nun tu nun wiqayah. Ada orang mengajar gini. Hina lam yalid wa lam qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid, mana? Qul huwallahu ahadunillah. Nun. Qul huwallahu ahadunillah. Asalnya qul huwallahu ahad Allahus samad. Nak sambung tu kena tambah nun. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ada orang kata nun tu wiqayah. Bukan wiqayah, tu nun tanwin. Wiqayah tu untuk jaga fi'il daripada baris bawah. Tu wiqayah. Usalli, mana? Sallu kama raaitumuni usalli. Raaitumuni an usalli. Boleh juga. Ataupun ini, raaitumuni hal keadaan aku tu usalli. Tu. Melihat oleh kalian akan daku hal keadaan aku usalli. Falau lam yurattib, maka jikalau lam yurattib, tidak sama sekali, jikalau tidak sama sekali mentertib ia musalli bainal arkani, antara rukun-rukun, bi an qaddama ruknan ala mahalli, dengan sekira-kira
dengan sekira-kira mendahulukan ia musalli maf'ulun bih akan satu rukun ala mahalli rukni, atas tempatnya rukun. Fa imma, maka sama ada ayyuqaddima, bahawa mendahulu ia musalli maf'ulun bih ruknan akan rukun sifat fi'liyan ay mansuban ilal fi'li, yang dinisbahkan akan rukun tu kepada fi'il. Sama ada dia mendahulukan rukun fi'il ala ruknin fi'liyin, atas rukun yang dibangsakan kepada fi'il. Mana apa? Mendahulukan rukun fi'il atas rukun fi'il lain. Au ala ruknin qawliyin, atau pada ala, ataupun mendahulukan rukun fi'li atas rukun qawli. Okey, contoh misalu zalika, bermula contoh demikian itu. Misalu mubtada, zalika mudhaf ilaih, khabar ayyasjuda qabla ruku'. Ini apa dia? Yuqaddima ruknan fi'liyan ala ruknin fi'li, mendahulukan sujud sebelum rokok. Dia sujud dulu baru rokok. Tak boleh. Au ayyarka'a qabla qira'atil fatihati, atau rokok ia musalli sebelum baca Fatihah. Baca Fatihah rukun qauli. Dia mendahulukan rukun fi'li atas rukun qauli. Dia mendahulukan rokok atas Fatihah. Tak boleh. Lepas tu apa kesan semayang dia kalau buat gitu? Fa in kana aliman amidan, jikalau adalah ia musalli khabar kana aliman, reti dia, tahu, atau apa khabar kedua amidan lagi pula sengaja, jawab batalat salatuhu, salatul musalli, niscaya batal lah oleh semayangnya musalli. Batal. Kenapa batal? Li tala'ubi musalli, kerana main-main oleh musalli. Alhamdulillah. Dan kalau terlupa, wa in kana sahiya, jikalau adalah ia musalli itu lalai lupa, maka fa fihi tafsilun, maka padanya kaunil musalli sahiyan tafsilun. Hi balik pada kaunil musalli sahiyan, keadaan musalli itu sahi, lupa lalai, maka dia kata tafsilun mubtada muakhar, ada perincian. Mina in tadhakkara ma tarakahu, jikalau mengingati ia musalli maf'ulun bih akan barang silah yang telah meninggal ia musalli, hu akan dia akan barang qabla an yablugha mithla ma tarakahu, sebelum sampai ia musalli akan maf'ulun bih seumpamanya ma tarakahu. Ada niscaya kembali ia musalli ilaihi ila ma tarakahu fawra. Fawra boleh i'rab dua, maf'ul mutlaq bagi fi'il mahzuf atau hal bagi dhamir mustatir ada. Itu dalam kitab Mawsu'ah An-Nahwi was-Sarf wal I'rab. Tu. Fawra boleh i'rab maf'ul mutlaq li fi'il mahzuf ataupun hal bagi dhamir mustatir ada. Kembali ia musalli kepada ma tarakahu, hal keadaan musalli fawra, segera. Jadi kena takdir fawra ay fawriyan. Fawriyan. Apa ni? Contoh. Dia tinggal rokok. Lupa, tinggal rokok. Dia pun sujud, duduk antara sujud teringat, Allah tadi tak rokok. Okey, sujud duduk antara sujud tu, adakah rokok? Bukan rokok. Dia tinggal rokok. Dia teringat bila? Ketika duduk antara sujud. Maka apa yang berlaku? Ada ilaihi ila rokok fawra. Jadi rokok adalah ma tarakahu. Sekarang ni ayyablugha qabla ayyablugha mithlahu, sebelum sampai kepada rukun yang dia tinggal tadi. Mana? Contoh sujud ke, duduk antara dua sujud ke, baru teringat terlupa rokok tadi. Maka ada ilaihi ay ila rokok. Maka kembali kepada rokok segera. Dia duduk tu, dia sujud tu, dia kena berdiri balik rokok. Wa fa'alahu wa ma ba'dahu, dan melaksanakan ia musalli akan ma tarakahu wa ma ba'dahu, ataf padahu. Dan barang sabata yang telah sabit ia barang ba'da ma tarakahu. Okey, soalan, boleh tak ataf tu pada hu? Jawapannya boleh, tapi dhaif. Dia ataf kepada dhamir muttasil ni dhaif sikit, dia kena dhamir mufassir. Dhamir mufassir tak nak salah. Wa muhafazatan maf'ul ajli, kerana menjaga ala tartibi jar majrur, atas tertib. Falau ta'akhara 'anil 'audati, dah kalau dah tahu dah salah, dia sengaja buat lambat. Falau ta'akhara, maka jikalau lewatlah ia musalli 'anil 'audati jar majrur, daripada kembali, walau qalilan ay walau kana ta'akhuru qalilan, meskipun adalah lewat itu qalilan, sedikit. Qalilan khabar kana mahzuf, taqdiruhu kana ta'akhuru qalilan. Niscaya jawab batalat salatuhu, salatul musalli, niscaya batal fa'il oleh semayangnya musalli, batal semayang dia. Sengaja buat lewat sikit pun batal.
Wa in tadzakkarahu ba'da fi'li mithli ma tarakahu. Maka jikalau meringati ia musalli, akan ma tarakahu ba'da fi'li mithli ma tarakahu. Jikalau meringati akan benda yang ditinggalkan tu selepas melaksanakan seumpama barang ditinggalkan. Contoh dia tinggal rokok. Dia pun tidak sujud, duduk atau sujud tak ingat apa lagi, mari rokok rakaat lain baru teringat, tadi tertinggal rokok. Jadi rokok dengan rokok sama. Maka contoh dia buat ka antara kasahwan ruku'ar rakaatil ula wa tadzakkarahu fi ruku'ir rakaatil tsaniyati. Seperti meninggal ia musalli sahwan hal keadaan lupa, hal bagi dhamir mustatir taraka, ruku'a maf'ulun bih bagi taraka, meninggalkan akan rokok sifat ar-rakaati, sifat pula mudhafu ilaih, al-ula yang sifat bagi rakaat yang pertama ditinggal, rokok rakaat pertama dalam keadaan lupa, wa tadzakkarahu dan mengingati ia musalli akan rokok rakaat pertama tu fi ruku'ir rakaatis tsaniyati, pada rokok rakaat kedua. Maka fa fi hadhihi halati, maka pada keadaan ini hadhihi jar majrur al-halati badal yaqumul maf'ulu, berdirilah oleh maf'ul. Apa maf'ul? Berdiri, menempatilah oleh maf'ul sini apa dia? Rokok rakaat kedua. Maf'ul sini rokok rakaat kedua. Maqamal matruki, pada tempat matruk sini rokok rakaat pertama. Maf'ul rokok rakaat kedua, matruk rokok rakaat pertama. Jadi ketika dia rokok rakaat kedua tu, itu dianggap rokok pertama. Jadi tak payah patah balik nak patah balik. Apa dah rokok dah. Jadi kira tadi hak sembahyang tadi tu, yang pertama tu lara. Rakaat pertama lara. Tak kira lah sujud tidak dia buat tadi, tak kira. Ni kira rakaat pertama balik. Gitu. Tu dia kata wa yalghau ma bainahuma, dan laralah fa'il oleh barang yang antara keduanya, antara rokok pertama dengan rokok kedua. Laralah. Tidak dia buat sujud, duduk antara dua sujud, baca Fatihah rakaat kedua, lara. Tambihun ay hadha kalamun munabbihun liman ghafala law tadhakkara al-ma'mumu tarka ruknin, jikalau mengingatilah fa'il oleh makmum itu maf'ul bih akan meninggalkan satu rukun. Ni kalau makmum tadi tak buat rokok ni, ke mana? Fala ya'udu lil matruki, maka jangan kembali ia musalli. Tidak boleh bukan jangan tu kalau jangan dia akan sebut fala ya'ud majzum fala ya'ud iltiqa' sakinin, buang waw, ya'ud tu kalau la nahi. Ni la nafi, tidak boleh kembali ia makmum lil matruki, kepada hak ditinggalkan. Rukuk hak ditinggalkan, patah balik ke rokok tak boleh. Bal ya'ti, bahkan datang ia makmum bi rakaatin, dengan satu rakaat ba'da salami imamil makmum, selepas salam tu imamnya. Lepas salam tu imam kena naik rakaat pertama, rakaat lain. Itu 1, 2. Wa imma an yuqaddima ruknan qawliyan ghayra salami ala ruknin qawliyin, sama ada mendahului ia musanni akan maf'ul bih rukun sifat qawliyan yang bangsa qaul, yang selain salam, ala ruknin qawliyin, atas rukun qawli. Dia mari atas rukun qawli yang lain, dia buat rukun qawli yang bukan rukun qawli yang sepatutnya. Contoh, dia patut baca Fatihah, dia baca tasyahud akhir. Tu rukun qawli. Au ala ruknin fi'liyin, ataupun rukun qawli mendahului rukun fi'li. Lagu mana? Misalu dzalika, bermula contoh demikian itu khabar ayyuqaddimat tasyahhud al-akhira, bahawa mendahulu ia musalli akan tasyahud sifat yang akhir, ala sujudi, atas sujud. Dia mendahulukan tasyahud akhir atas sujud. Itu tertib. Itu rukun qawli atas rukun fi'li. Ni contoh rukun qawli ni, tasyahud akhir ni bukan duduk tasyahud akhir, baca tasyahud akhir atas sujud. Contoh ketika duduk antara dua sujud, dia baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, tak sujud lagi, yang kedua baca dah tasyahud. Tu. Au an yuqaddima as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala at-tasyahhudil akhiri, atau bahawa mendahulu ia musalli akan selawat maf'ul bih atas Nabi sallallahu alaihi wasallam atas tasyahud akhir, rukun qawli atas rukun qawli. Ni dia panggil apa ni? Contoh ni dia panggil al-lafu wan nashu al-mushawwash. Tadi sebut yuqaddam ruknan qawli ala ruknin qawli, dia buat contoh ruknan qawli ala ruknin fi'li dulu. Tertib dia mushawwash. Fa innahu la tabtulu, maka sesungguhnya takdim tu
Sesungguhnya taqdimul musalli. Musalli mendahulukan tadi tu khabar la tabtulu salatuhu salatul musalli. Tak batal fa'il oleh sembahyangnya musalli tak batal. Royahnya wa in kana musalli 'amilan 'aliman, meskipun adalah orang yang sembahyang itu khabar kana sengaja, khabar kedua aliman tahu. Ai aliman tahu. Fala farqa huna bainal 'amili wa ghairihi, maka tafri'nya tidak ada beza sama sekali. La li nafil jinsi. Farqa isim la li nafil jinsi. Khabar mahzuf mawjudun. Bainal 'amili ada antara orang yang sengaja, ataf wa ghairihi wa ghairil 'amili. Dan orang yang tak sengaja. Dalam bab ni sengaja tak batal lah kau. Walakin tetapi walaupun dia buat dulu, la yu'taddu bima qaddamahu, tidak diambil kira dengan barang yang telah mendahulu ia musalli, hu akan dia kabar. Dia buat dulu tu macam mana? Tak payah buat lah sekali. Contoh dia tasyahud akhir, dia baca tasyahud akhir dekat duduk antara dua sujud. Lepas tu sekali kat tasyahud akhir kena baca lagi. Bal yajibu alaihi al musalli ay yu'idahu, bahawa meninggalkan bahkan wajib atas musalli fa'il yajibu ay yu'idahu, bahawa mengulang ia musalli hu akan apa? Akan ma qaddamahu tu. Balik pada ma qaddamahu fi mahallihi, pada tempat ma qaddamahu. Kalau dia mendahulukan tasyahud, kena baca pada tempat tasyahud. Terakhir, wa imma an yuqaddimas salama, dan sama ada bahawa mendahulu ia musalli. Jadi tadi dia kata apa? Rukun qauli selain salam. Dah kalau mendahulukan salam ala mahallis salam, atas tempat salam mana? Duduk. Tempat salam duduk tasyahud akhir. Maka bila dia mendahulukan salam atas tempatnya, contoh sujud ke, i'tidal ke, rokok ke, fatabtulus salatu, maka batallah oleh sembahyang in alima wa ta'ammada, jikalau tahu ia musalli dan sengaja ia musalli. Kalau tak sengaja tak batal juga. Wa illa fala ai wa illam ya'lam wa illam ta'ammada wa illam yata'ammad fala tabtulus salat. Wa illa ay wa illam ya'lam wa illa ay wa illam yata'ammad fala tabtulus salah, maka tak batal sembahyang kalau dia tak reti lagi baru masuk Islam contohnya, ataupun dia tu tak sengaja. Apa tapi wa yasjudu lisahwi, dan sujud ia musalli lisahwi, kerana lalai. Sebab apa? Ni antara benda yang kalau buat batal sengaja, sekarang ni tak batal, maka sunat sujud sahwi. Tanbihun ay hadha kalamun munabbihun liman ghafala law tarakal musalli as-salama, jikalau meninggalkan ia oleh musalli fa'il, oleh orang yang semayang, maf'ulun bih as-salama akan semayang, akan salam, fayajibu ayyatiya bihi. Dia tinggal salam, baca tasyahud itu dia senyap itu. Lepas tu wajib oleh bahawa mendatang ia musalli bihi ay bisalam walau talal faslu, meskipun panjang masa dia, tempoh bercerai tu panjang. Wala yasjudu lisahwi, dan tidak sujud kerana sahwi ba'da ayyati bihi ay bisalam, selepas membawa datang musalli dengan salam. Lepas salam tu dia bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tak payahlah sujud sahwi dah, habis dah. Sekarang ni dia tinggal salam. Bila tinggal salam, walaupun lama panjang masa, bagilah salam. Lepas tu kena sujud sahwi, tak ada lah habis sembahyang dah. Li fawati mahalli sujudi bisalam, kerana luput tempat sujud kerana dengan salam. Jadi boleh buat kuis. Apakah benda yang mana kalau kita buat tu salah, tak kena, tak payah sujud sahwi? Macam ni, yang mana? Kita kata benda yang kalau buat sengaja batal, kalau tak sengaja tak batal. Benda apakah yang kalau buat sengaja batal? Kalau buat sengaja, kalau tinggal tu batal kalau sengaja. Kalau tak sengaja tak batal, tapi tak sunat sujud sahwi. Salah. Tak sengaja tinggal salah contoh. Habis senyap itu. Tapi dia buat salah, lepas tu buat salah. Lepas tu kena tinggal. Kena buat sujud sahwi tak? Tak payah. Sebab apa? Sebab sudah luput tempat sujud sahwi dengan sebab salam. Dah salam, dah habislah sembahyang. Wala yasjudu lis-sahwi aidan idza qaddama as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada antara yang lain. Dan tak perlu sujud untuk sahwi juga idza qaddama ay qaddama al-musalli as-salata maf'ulun bih. Jikalau telah mendahulukan oleh orang yang sembahyang akan selawat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala at-tasyahhudil akhiri, atas tasyahud akhir. Sama juga.
Dia buat selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. At-tahiyatul mubarakatus tawiyah. Kena ulang balik lah selawat lagi. Kan selawat dulu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. At-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adakah boleh salah? Tak boleh. Dia kena selawat lagi. Sebab selawat tadi bukan tepatnya. Lepas tu lepas pada tu macam mana? Tak payah sujud sahwi. Kenapa? Li'annal jurusa kerana duduk tu mahalluha mahallus salah fil jumlah. Ialah tempat untuk berselawat pada secara umumnya. Ini maknanya dia selawat pada tempatnya dah. Itu maksud selawat pada tempat. Tempat tu mana tempat yang kita sepatutnya baca di situ. Sekarang ni waktu selawat ni kena baca dalam keadaan duduk tak? Duduk. Sempat dia. Kalau kita baca selawat ketika rokok baru sujud sahwi. Kita baca selawat ketika i'tidal baru sujud sahwi. Kita baca selawat ketika sujud baru sujud sahwi sebab kita baca bukan bertempatnya. Tempatnya ialah ketika duduk tasyahud akhir. Gitu. Habis faslun wallahu taala. Ada soalan? Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.